Okey, tengok soalan nombor 10. Nombor 10 dah masuk pembesaran. Besarkan pencontoh mengikut nisbah sisi 4, 3. Okey, 4, 3. 4 itu adalah image yang awak perlu lukis. 3 pula adalah objek, rajah objek. Jadi, objek yang awak nak lukis sekarang ni nisbahnya 4. Okey, yang ni saya tak boleh nak padam sebab saya dah ada pakai pen, tapi saya ulang je balik sebab soalan 10 ini agak senang. Jadi sama je macam pengecilan, awak kena buat pusat pancaran. Okey, awak nak buat nisbah, pembahagian nisbah itu di pusat pancaran. Jadi saya pilih A sebagai saya punya pusat pancaran. Kemudian dia ada 4. Okey, kita buat 4 pembahagian nisbah. Jadi yang 3 itu objek. Awak tengok, saya letakkan saya punya pembaris di objek. Di objek yang ketiga. So 3 tu pergi dekat F. Jadi untuk image yang awak nak buat, awak selarikan awak punya set square ni tadi 3 kan, ke 4. Okey, 4 awak tarik sampai F prime. Tapi garisan ni tak ada kan? Jadi ini awak extendkan. Ini extendkan dia. F ni panjang gariskan. E pun sama, garis panjang. D pun sama, garis panjang. C pun sama, garis panjang. Panjang daripada pusat pancaran ni, bagi dia extend. Lepas awak jumpa F, okeylah. Lepas dah jumpa F, barulah kita extendkan kita punya set square tu. Gerakkan ke garisan yang awak extend. So tadi awak dah jumpa F kan? F pergi E, dapat jumpa E prime. Lepas tu pusing lagi DE, D awak extend, jumpa D prime. Semua garisan yang awak buat tu, garisan pancaran tu kena extend bagi panjang biar nampak. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 11 lah. Ni awak buat sampai siap Yang ni senang je. Okey, tengok nombor 11. Nombor 11, besarkan pencontoh mengikut nisbah 5, 3. So 5 adalah image, 3 ini adalah objek. Jadi sekarang saya pilih A saya adalah pusat pancaran. A adalah pusat pancaran. Ni garis ke sana. Kemudian awak ambil jangka lukis. Buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Daripada ni tadi 3 kan, 3 pergi ke B, 3 pergi ke B. Kemudian kita nak 5. Ini adalah tak selari. Ini adalah objek. So kita nak 5. Jadi 5 awak kena buat kat 5 lah. Jadi sebab saya belum buat garisan pancaran, jadi yang ni kita panjangkan semua garisan. Okey. Pergi ke pusat pancaran. D pergi A, panjangkan. D pergi A, panjangkan. E pergi A, panjangkan. Sebab pembesaran kan, jadi semua kena extend. Kalau pengecilan hari tu awak buat ngam-ngam pun tak apa. Okey. Sekarang ini saya punya B prime. Okey. Ni B prime saya. Kemudian B dah dapat. Saya nak C pergi B pergi C pula. Tolak saya punya. Okey. So sekarang saya dapat saya punya B pergi C. Ni C prime. Okey, sekarang D pergi C.
B pergi C. Selarikan. Ini sini lah. Tak cukup panjang. D pergi C prime. So ni saya punya D prime. Lepas tu D pergi E. D pergi E. Ini saya punya E prime. Lepas tu F pergi E. Ini saya punya F. Okey, dapat dah F prime, E prime, D prime, C prime dan juga B prime. Sekarang kita nak buat lekuk yang ada dekat AF. Jadi macam mana? Disebabkan garisan AF ni di pusat pancaran. Jadi F ni kita dah tahu dah ini adalah separuh bulatan kan. Jadi kena ada middle dia. Middle tu midpoint lah untuk kita dapatkan lekuk. Jadi ni awak buat je cara macam biasa. Kita nak cari pusat bulatan yang baru. Ini pusat bulatan yang baru. Ini pusat bulatan. Ni ambil dekat A, pergi F. So dah jadi pusat bulatan yang baru. Jadi tadi garisan yang awak dah garis tu tebalkan. Dah siap. So ini adalah contoh yang baru. Label jangan lupa. Ni B prime, ni C prime, D prime, E prime, F prime. Okey.